saya akan adakan satu sidang media tentang penaiktarafan landscaping di bawah jejantas Masjid Negeri. So bersama saya pada pagi ini setiausaha daripada Masjid Bandaraya Pulau Pinang, Encik Cheong, dan CSR penaja kita, iaitu dari O2 Klinik, Dato' Dr. Koi dan juga Dr. Ong, penghulu kawasan, penghulu Nazrizal, pengarah MBBP, Encik Fahmi, dan juga pengurusi MPKK Masjid Negeri, sebab di kawasan di bawah Masjid Negeri. Secara ringkas kita adakan projek penaiktarafan landscape di bawah kaki gambar jejantas, disebabkan saya juga penduduk Aitam seperti biasa, dan selalu sejak dulu sampai sekarang selalu melalui sini saja saya rasa ada kekurangan sikit sebab bawah jejantas memang tidak diindahkan . Dan jika kita nak suruh MBBP buat, bukan tak boleh, tapi demi menjimatkan kos mereka dan untuk MBBP gunakan itu untuk projek lain, saya telah berbincang dengan Dr. Koi, Dato' Dr. Koi, agar sama ada mereka nak buat adoption program. So yang ini sebagai adoption program yang kedua di Aitam. Yang pertama adalah roundabout Aitam, kaki Bukit Bendera. This is the second one under the bridge of Masjid Negeri lah. Dr. Koi memang setuju untuk membuat adoption ni, dan perbincangan telah bermula dengan majlis sejak tahun lalu untuk mendapatkan kelulusan, sebab walaupun adoption project, CSR project, memang kena ikut jugalah kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh majlis dan melalui mesyuarat dan sebagainya. So total cost adalah sebanyak 80,000 keseluruhannya untuk kedua belah kiri dan kanan. Nanti kita akan pergi sana, dan jangka masa yang diambil untuk selesaikan projek ini adalah sebanyak 4 bulan, 4 months. Adoption period selama 5 tahun. Seperti biasalah, landscape akan bagi 5 tahun dan renewable lah. Kalau mereka lepas 5 tahun O2 rasa mereka nak continue, mereka akan continue jugalah, sebab ini kalau kira balik dia akan menjimatkan kos tenaga kerja daripada pihak majlis jugalah. Seperti yang saya maklumkan, ini adalah projek kedua CSR projek di Aitam, dan bukan terakhir. Kita akan ada lagi lah projek-projek adoption projek program ini. Bagi saya, seperti tadi saya maklumkan, kalau kita akan adakan adoption program ini akan meringankan beban daripada MBP juga, dan kita sama-sama kongsi dengan corporate yang ingin membantu kerajaan negeri juga. Yang penting saya nak bagi tahu adalah selepas adoption ini, saya pun selalu ada melalui. Apa yang saya nampak adalah kebersihan. Bukan kebersihan di mana mereka tidak menjaga, tapi kebersihan daripada penunggang-penunggang motosikal. Mereka henti, hisap rokok, terus buang. So kalau boleh, sama-samalah kita menjaga keindahan dan kebersihan di sini lah. Saya berharap juga penguasaan dapat diambil di kawasan ini lah. Kalau nampak saja isu, ambil tindakan agar dia akan menghentikan kebiasaan membuang sampah sesuka hati lah. O2 akan mengambil alih penjagaan kawasan ini selama 5 tahun juga. Ada banyak yang tanya saya, mengapa tak ada kehijauan, khususnya daripada pihak landscape juga. Tapi kita tahulah, untuk ada kehijauan kena ada lighting, sunlight. Di bawah kaki jejantas memang tak ada sunlight. So kita gunakan konsep yang tak sama, tapi juga boleh nampak keindahan dia lah. Okey.